Pengalaman kau tentang hutan hanyalah ikut trek yang orang dah lalu. Beribu-ribu orang dah lalu sebelum kau. Kemudian kau lalu. Engkau tak tahu benda-benda pun. Otak kau hanya ingat laluan yang kau dah lalu dalam hutan. Laluan yang ada trek yang dah pun dibersihkan. Tapi kalau jadi apa-apa dalam hutan, kalau engkau tersalah arah, masuk tempat lain, engkau boleh balik. Engkau tak boleh balik pasal engkau tak tahu hukum alam macam mana. Engkau tak tahu hukum rimba macam mana. Jangan sembang kita kaki masuk hutan. Kita penuh dengan pengalaman. Kita nabik diri, kita angkuh. Tapi kita baca peta pun tak pandai. Macam mana engkau nak balik dalam hutan? Balik kampung je sembang dengan kawan. Aku hiking sana, aku hiking sini. Tunjuk gambar. Tapi realitinya otak engkau kosong. Tak ada benda pun yang kau pandai. Boleh kau jalan dalam hutan yang tak ada denai macam aku buat dalam Jungle Solo Survivor. Apa kau ingat aku dalam Jungle Solo Survivor bergerak dalam hutan? Ada denai, ada trek. Tak ada semua tu. Tanpa denai. Macam mana boleh balik? Ini dia kompas. Pasal apa kalau kau tengok balik tiap tahun, siapa yang hilang dalam hutan? Siapa yang sesat dalam hutan? Geng hiking, bukan geng Jungle Survivor. Ini kau yang takat pengalaman kau atas trek. Wah, kau punya sembang bukan main padu. Kau banyak pengalaman. Bila orang tegur je kau banyak pengalaman. Saya hiking dah 10 tahun. Saya hiking dah 17 tahun. Saya hiking dah 25 tahun. Saya hiking dah 30 tahun. Jangan belagak sombong lah. Aku ulang sekali lagi pengalaman kau hanyalah atas trek yang telah dibersihkan, yang mana sebelum tu dah beribu-ribu orang lalu. Sebelum kau lalu, berani kau tapi tinggal hutan Angkuh betul kau ni. Engkau dah tak tahu baca kompas. Survivor pun kau tak pandai. Tiba-tiba kau sesat dalam hutan. Apa? Kau ingat suhu hutan pada waktu malam macam dalam bilik kau ke? Hutan lebih menyesakan pada waktu malam, lebih menggerunkan pada waktu malam, lebih membunuh pada waktu malam. Ambil pelajaran. Kau nak ke orang jumpa jasad dalam hutan dah tak bernyawa? Tak tinggal rangka. Kau nak macam tu? Kau mesti ingat, betapa ramai yang mati dalam hutan bukan sebab dibunuh hewan buas, tapi mati dalam hutan sebabkan ego mereka sendiri. Ego yang macam mana? Kau tak nak belajar ilmu hutan. Kau tak nak belajar ilmu kompas. Kau tak nak belajar ilmu baca peta. Kau tak nak belajar ilmu survival. Engkau kosong.